This is Rosianna Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosianna Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni video kita nak susun barang je dekat-dekat kedai. Simple punya video. Kalau korang suka tengok video macam ni, korang boleh tengok video kita. Okay, disebabkan rota ni dia sikit, kita just susun saja. Dia nak campurkan dengan super ring kecil. Ringnya ni nak susun. Okay, susun je lah. So lebihan dia ni yang masih ada lagi ni, I nak susun dekat sini. Here, habis settle. Okay, so yang ini Mimi. Sebabkan kat luar masih ada lagi, so kita letak dekat dalam je. Okay, so kita susun lah. Sebenarnya kerja susun ni senang je, tapi sebabkan sebelum susun kita kena key in dulu. Jadi bila key in tu yang kadang-kadang malas nak key in. Sebab kalau tak nanti dia punya stock dengan dekat dalam PC tu lain. Yang kadang delay lepas tu kat tepi tu dah banyak barang. Itu yang kadang-kadang macam berselimpah kan. Sebenarnya susun barang ni lah yang paling senang sekali. So, sebabkan malah nak key in ni pasal I delay. So kita tunjuk korang kita susun, okay. Macam ni dah penuh kan. So ni ada tam-tam, ini ada Choco Mie. Letaklah penuh-penuh supaya nampak menarik. So yang ini satukan. KL. Kita campur dengan Mimi tadi. So dah penuhkan Mimi, atas pula kosong kan. Kita susun je supaya nampak penuh. Kalau nampak kosong macam tak menarik pula kedai kita. Okay, last. Siap. Alhamdulillah dah full. Buka pula.
Okay, siap buka. Tinggal yang ni I kena susun dekat sini. Siap. Dah siap. So, kita nak price tag kontas pula. So, siapa yang pernah try kontas yang baru ni, Cheesy Pizza. Ini ramai suka sebab dia tak pedas. Kalau korang memang tak minat yang pedas, korang boleh try untuk Cheesy Pizza. Okay, siap. Satu. Let's go, jom. Okay, dah full. Tapi bawah masih kosong. The next Bika pula, kita nak price tag untuk Bika. Kalau siapa yang tak pernah tengok video I sebelum ni, I beli wholesale tau. Okay, selalunya wholesale ni kedai wholesale. Maksudnya kedai tu dia memang jual barang-barangan borong. Jadi harga akan lebih murah daripada kita beli dekat pasar raya ke macam tu. Okay, so kalau sesiapa yang nak buka kedai runcit ke apa, korang carilah area-area korang punya negeri tu ada tak pasar raya wholesale macam tu. Okay, supaya harga tu lagi murah. So I ada beli yang ni juga. Tapi yang ini stok masih ada kat luar, jadi I tak letak kat luar, just letak untuk stok je. Lepas tu I beli kontas yang tadi tu, tapi edisi yang kecil sikit dengan Apollo. Okay, yang ni pun best seller. Sedap. Siapa je kan yang tak suka yang ini. Seriously sedap. Okay, sorry kalau I letak kamera tak mana-mana je. Kan? Kenapa I tak letak kat sini? Okay, so I beli Apollo. I beli ini. Tapi yang ini lighting tak okey. Hitam. Nampak gelap. I lupa nak letak outro dekat dalam video ni. So, don't forget to like, share and subscribe. Bye guys. Jangan lupa subscribe tak kurang. Okay, jangan lupa like and selalu support kita. Semoga siapa yang support I tu dilimpahkan rezeki. Amin. InsyaAllah.